kitab suci yang mulia, yang Al-Quran lah, telah mengingatkan kamu bahawa Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama yang suci telah meletakkan kamu sebagai ummah perantara. Malah Allah memilih kamu sebagai Allah memilih kamu bukan umat yang lain supaya kamu laksanakan segala hak syahadah ini. Hak syahadah ini perlu dilaksanakan dengan cara kamu menyampaikan kalimah hak ini kepada seluruh manusia melalui amalan soleh yang kamu lakukan, melalui akhlak terpuji yang kamu miliki, serta melalui pemerintahan kamu yang adil dan betul, supaya pada hari di mana segala saksi bangkit menyatakan penyaksian mereka, semua manusia tunduk di bawah hujah Allah dan mereka tidak dapat menafikan bahawa dakwah para nabi dan kalimah hak ini telah sampai ke gegendang telinga mereka. Faham tak perenggan tu? So dia kata hak syahadah tu, dia punya ultimate lagi ialah di akhirat nanti tak ada orang yang akan deny atau macam mana kan? Tak ada orang yang boleh kata tak sampai pun kat telinga kami any message kan. So that's the punya level lah. Dan kemudiannya Allah Ta'ala telah berfirman. Okey, ini translation sebenarnya daripada ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Kat sini translation dia agak interesting. Tapi basically dengan demikian kami jadikan kamu umat pertengahan, supaya kamu menjadi saksi kepada manusia dan Nabi Muhammad SAW menjadi saksi ke atas kamu. So tapi penafsiran kat sini ni dia dah ditranslate dengan versi yang tertentu. Okey, siapa yang pernah dengar kita kupas ayat ni akan boleh relate lah dengan apa yang dia cakap ni tentang tanggungjawab menjadi saksi tu. Okey, kamu sendiri pun tahu hukuman Allah buat mereka yang menyembunyikan syahadat ini ketika di dunia. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada akibat buruk yang bakal mereka terima di akhirat kelak. Allah berfirman, apa ayat ni? Siapa tahu? Wa man azlamu mimman katama syahadah indahu minallah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan ataupun persaksian yang diberikan kepada mereka. Ini 3 ayat sebelum. So kalau kita, siapa yang dah pernah dengar kupasan tentang naratif pasal khalifah dalam surah Baqarah, basically ini part of the cerita lah. Sebab di tengah-tengah tu Allah cakap apa jenayah besar orang Yahudi, ayat 140 tu lah. Sebab mereka menyembunyikan syahadah mereka, menyembunyikan ni. Dan kemudiannya Allah tukar, kita pula dapat tugas khalifah ataupun tugas umat pertengahan tu, dan tugas kita menjadi saksi.